Dah tak ada duit dah waktu tu. Nak beli pampers tak ada duit, nak beli beras pun tak ada duit. Sampaikan saya dengan suami, kita orang cakap kalau ada duit shilling ke, duit yang terselit-selit ke dekat mana, kita boleh kumpul, and then kita gunalah duit tu untuk buat beli susu, pampers dengan beras. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ain Akib, Lexus Top Leader. Inilah jenis kehidupan saya. Waktu saya mula-mula balik ke Pahang, niat nak duduk dekat dengan parents. Dan waktu tu saya dapat idea nak buka kedai perabot. Tapi bukan rezeki saya kat situ. Kedai perabot saya tu terpaksa ditutup bersama hutang RM20,000. Kalau masa bisnes tengah okey dulu, kita selalu pergi bercuti kan. Bawa anak pergi bercuti. Tapi bila kita dah nak makan pun tak ada duit, nak pergi apatah lagi nak pergi bercuti kan. So anak tanya, dia tanyalah bila kita nak pergi mandi kolam kan, nak pergi hotel. Soalan-soalan tu membuatkan saya rasa macam saya perlu buat sesuatu untuk bangkit dalam hidup saya. Biasanya lah bila orang yang dah tutup bisnes dengan keadaan rugi ni, mana lagi kita nak koyak modal kan, nak start lagi another business. SKV ni platform yang ideal lah. Macam Ain sendiri, Ain start dengan RM65, 40 sen saja. And then income tertinggi yang Ain pernah capai sebanyak RM74,000. Bila saya join SKV, waktu tu nak launching produk Defense Junior. Dan waktu tu, itulah kali pertama saya bawa semula anak saya tidur kat hotel. And then momen tu lah yang saya tengok anak saya happy gila. Saya tengok anak saya happy, dapat mandi kolam. Itulah momen yang saya rasa macam tak sangka kan. Kita daripada tak ada duit nak beli beras apa semua, tiba-tiba kita ada, kita boleh. And anak-anak, kalau korang tengok video ni nanti, thank you sebab bagi mama masa, sebab selalu faham. Langsung tak kacau mama kalau mama buat training ke. Mama tahu korang sedih, mama tak dapat spend masa dengan korang semua. Khadijah especially, mama minta maaf, tapi apa yang mama buat ni untuk masa depan korang semua. Mama minta maaf, tapi mama harap sangat anak mama faham.